adalah perlawanan yang ke-103 dalam saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 dari Stadium Tunku Abdul Rahman di Paroi untuk pertemuan buat kali yang keempat di antara kedua pasukan pada musim ini. Selepas menyaksikan serinya mereka pada perlawanan Super League, Sopan Motika, Wadi Karup, tolakan baik, tengah, dan Lokman Hakim rembatan yang baik dengan kaki kirinya. Satu gerakan yang dimulakan oleh Wadi Karup. Kemudian Lokman second touch menukar kaki kiri. Melepaskan diri, berjaya membuat cross, terkuat sedikit. Masih lagi dalam kawasan permainan, dikejar oleh Lokman Hakim. Cantik gerakan 1-2 itu, dan gol sendiri. Confirm dari Pedro. Dan kemudiannya melalui celah kaki Zarif Irfan dalam usaha untuk melakukan tampanan, tertewas karena tampanan daripada rakan sendiri. Negeri Sembilan melalui lepas 8 minit bermain, agak malang kepada Pedro Santos Filio. Wilma terus berjaya melepaskan peluang untuk Immigration menyamakan kedudukan. Satu tolakan terkena tiang. Percubaan daripada Eduardo yang bergandingan baik dengan Wilma Jordan. Satu terupas di bahagian tengah. Kali ini tiang pula yang menjadi penghalang. Zarif Irfan, Motika ketika ini dikejar oleh Pedro. Berpusing-pusing dia. Tapi hadangan dapat dilakukan oleh Pedro. Namun begitu Kirano, dia pasti akan betul terus dilayangkan kad kuning di situ akibat tapi keputusan dia, iaitu pengadil, cukup pantas untuk terus melayangkan kad kuning walaupun dibantah oleh pemain Immigration. Kuning ini akan dibatalkan dan dia akan dilayangkan straight red, kad merah seawal minit yang ke-20. Agak malang Negeri Sembilan mendalui. Fahmi pendek, lantaran Elvis di sebelah kirinya. Ada larian dilakukan oleh Aiman. Satu cross ke belakang dilakukan. Dan kali ini rembatan. What a strike. Satu rembatan yang menggegar pintu gol Negeri Sembilan. Cross mudah dilakukan oleh Aiman. Dan disudahkan baik oleh Eduardo. Dah lama kita tidak lihat kepada rembatan-rembatan seperti itu, yang berkualiti tinggi, penuh dengan teknik, yang dapat dihasilkan oleh Eduardo untuk gol penyamaan. Ya, bantuan daripada Aiman yang bergerak di sebelah kiri antara di kawasan tengah, dan kita lihat Rosa terus melakukan rimatan dengan lantunan bola tersebut. Lagi percubaan, namun begitu kali ini Azri Ghani lebih bersedia untuk menangkapnya kemas untuk tidak ditewaskan buat kali yang kedua daripada rembatan jarak jauh Eduardo Souza. Ya, dia sekali lagi terlibat buat sikit gerecikan di kawasan tengah. Nampak kedudukan Azri Ghani. Sekali lagi satu hantaran rendah, ditinggalkan ke belakang. What a save dari Azri Ghani, menafikan Wilma untuk gol pendahuluan Immigration. Play on, ada kecederaan di situ. Jaga gol kebangsaan ini menyelamatkan Negeri Sembilan ketika ini dengan satu save, satu tampanan yang tepat. Zam Zaidi meneruskan permainan terlebih dahulu walaupun cuba dibantah oleh Yusri Ceklah. Satu terupas yang cantik semula ke tengah, dan sekali lagi Azri kali ini gunakan kaki pula untuk menghalang
peluang yang dimiliki oleh Fayad Zulkifli Amin. Tapi layangan kad kuning akan dikeluarkan terlebih dahulu oleh Zam Zaidi. Oi, banyak aksinya di situ. Siapa yang kena kad kuning? Joseph Eso rasanya. Sasaki bisa bersedia di tepi padang ketika ini. Untuk satu rembatan dan masuk. Akhirnya tertewas Azri dan sekali lagi Eduardo Jose Sosa Vegas dengan satu rembatan yang jelas sekali untuk menewaskan penjaga gol. Dah dia pamerkan pada minit yang ke-40. Beberapa kali dia mencuba dan kali ini minit yang ke-85 dapat menghasilkan jaringan pendahuluan yang mungkin gol kemenangan. Clearance jauh dah keluar. Namun dah begitu permainan dah ditamatkan. Immigration merekodkan kemenangan yang kelima mereka, iaitu kemenangan selepas mengatasi Kelantan Warriors 3-0 dan kemudian tewas 0-5 kepada Johor Darul Takzim. Menerusi 2 gol yang penting dapat dihasilkan oleh Eduardo. Yang perlawanan ke-103 Liga Super Malaysia di Paroi. Negeri Sembilan FC 1, Immigration FC 2.